分，前往成都南方向。Alip ke garam tu? Bye-bye Kak. Kita on the way pergi Dali. Mandu sebelah sini. Numpang belah kanan. Sipi-sipi je dah orang keluar. Main pancung macam tu je jalan. Tengok guys. Sini memang main hon-hon. Cantik kan? Haa. Bebas asap. Tengok ni. Diorang bawa ni motor. Tak ada bunyi. Kereta pun tak ada bunyi. Memang wow, amazing lah. Macam tu je. Sini paling laju 80 je boleh bawa. Saya dah bawa 80 je paling laju. Letak kena saman. Nampak tenang sikit tapi cara bawa kereta dia dahsyat. Tengok ni. Lori tepi ni macam tu je. Macam tu je tukar lain. Dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Tadi tengah, ni tiba-tiba kanan. Oh. Sinopek. Stesen
stesen minyak ke stesen bas? Macam stesen minyak ada. Stesen bas ada. Alik, lama lagi kelip. Iya, orang nak mabuk lah suruh ikut. Kau duduk depan ni, kau try. Kau cuba duduk depan ni. Kau cuba you ni. Aku dah tak tahan ni. Bukan laut kan? Laut. Oh. No, macam tu juga pintu. Nak tengok kiri kanan. Aku yang risau duduk tepi ni. Nanti gaduh. Takut you ni. Ni cepatlah ya Allah. Ini gegak. Gigi dah. Gigi. Macam tu je jual barang. Ada yang sampai ya? Ada yang dah sampai. Ya ke? Kau rasa dia badan dia? Wih. Terbang ke dalam? Itu terbang weh. Kita ni dah terbang. Itu apa benda weh? Fresh lah botol dia. Durian dia orang sedap ke? Rasa lenak. Rasa durian lah kan? Takkan rasa lain tu. Okay lah guys, nanti kita sambung lagi. Yang belakang okey ke? Yang belakang? Dah terabai. Jadi aku dah nampak semua nampak. Clear. Sempoi. Yang depan yang tak okey ni. Sana view. Actually this is our second hotel dekat Dali. So kat sana tu ada view dia. Wah, cantik kan? Tapi dekat sini construction. So tak berapa cantik. Oh, tiba-tiba. Nah, aku letak lagu Winter Sonata. Sejuk pinggan ni. Kau dapat pinggan. Dapat free chopstick sekali. Nama tak chopstick. Dapat satu. Sedap. Sedap ke? Sambal kita lagi sedap. Mana? Ni. Mana Acik? Tapi dibagi tu ada suruh dulu lah. Kongsi lah, kongsi. Okey. Jangan lagi atas jam. Jemput makan. Okey, kau belum Belum sampai lagi. Sambal Mak Lang. Weh, pinggan besar sikit tak ada. Makan ni kan tadi. Makan nasi je lah tu. Bas sekolah guys. Bas sekolah. Comel bas sekolah dia. Ambil nombor tu, ada nombor tu. Hai guys. Pengembaraan kita pada hari ni amazing gila. Weh, jalan ni dia boleh lalu weh. Weh, dia kena kejar PBKL ke? Weh, takut weh. Oh my god. Weh. Wait, sagak tak? Oh my god. Oh my god. Ni lori aku pula ni. Macam lori kat sini. Oh. Weh, tepi-tepi aku je ni, Mat.
Ush. Oh. So scared. Kau tengok pelawan arah lagi. Harus sikit tapi nak tunjuk reality. Oh my god. Kau tengok. Oi. Aku bodoh. Aku bodoh. Okay, ni Nasha dah sampai ni. Macam dah sampai. Oh, debak. Weh, sunset. Weh, apa ni? Cantiknya. Pemandangan apa ni? Masya Allah, tabarakallah. Bau skewer lah. Wasap gila. Oh, ya ke? Weh, cantik gila weh. Darndang didang. Oh, oh, lillah berganggang. Kamu punya apa ni? Oh, lillah bergeng. Aduh, nampak pancing tak style lah. Pegang elok korang. Aku terbalik tak apa yang korang. Kau terbalik kena ada orang gila. Aku. Oh, sejuk. Korang, bestnya. Oh my god, korang. Oh ya. Mana dah tak sunset? Kena tipu. Korang, aku bawa korang naik tutuk special Ini special experience. Aku rasa tak ramai yang naik tutuk untuk pergi dekat Ancient Town Betul, dari Ancient Town. Ancient Town Bukan lake ke? Air High Lake. Air High Lake. Kita akan ke sana. Sejuk bodoh. Kita akan ke sana naik tutuk. Wait, tapi sumpah sejuk. Sejuk betul. Very cool. Oh my god. Wah, bukan kuat. Tutup ni nak lipat. Korang sumpah cantik. This is very rare Rare experience. Terlalu ramai reporter kat dalam ni. Seorang tukang gambar, seorang tukang cakap, seorang tukang report kat belakang, seorang tukang vlog kat depan. This is real. Weh, tapi sejuk sangat ni dia. Sejuk weh, sejuk. Okay, kita macam nak sampai dah. Weh, aku tak boleh bayang lah kita nak kayuh basikal macam ni. Sejuk bodoh. Menggigil kaki. Weh, tak rekod pun kita naik ni. Beringut sih korang. Aku tak tahulah lorong mana dia masuk ni. Aku dah tak ingat dah. Sayang. Naik tutup. Oh, video ke? Video. Naik tutup weh. Weh pula guys. Tutup Nabila. Nampak tak kita orang? Nampak. Dia dah cepat ni. Laut takut soundnya. Aku pula yang kena. Aku elok pegang kamera ni. Cantiknya. Masya Allah. Cantiknya Masya Allah. Ayu ni. Cantik gila. Ayu ni. Masya Allah. Baik aku nak tercabut. Korang bayanglah aku naik ni kaki aku. Weh. Ni, kau bayangkan kaki aku sikit lagi ni Main-main dah. Pakcik ni gelak kata. Kat Korea ke ni? Jadi macam vlog kaotik sikit. Macam sengsara pun ada. Dengan aku pakai bandana ni. Mak tunjuk. Tak payah. Sebab tengah ikat dekat ni tangan tali. Risau ya. Oh my god.
Sorry lah. Vlog ni akan jadi bermacam-macam jenis bunyi ya. Bunyi kuda. Belum. Jangan turun. Oi. Tekan pedal tu, tekan. Tekan berdiri. Tekan habis berdiri dia tekan. Cantik weh tu. Tu belah kanan. Guys. Cari. Sorry guys sebabnya angin kuat. So dia goyang-goyang. Two packs. Sumpah lah dia nak pergi mana. Comelnya perempuan tu. Weh, pakai 3 layer pun tak celuh. Sejuk yang amat, Masya Allah. So belah kanan ni dia macam ditanam ni tanam pokok-pokok macam tu. Korang ni matilah pemandangan dan keadaan situasi yang kaotik. Kat sini memang horn je tau. Every minute akan horn. So jangan risaulah, benda tu benda yang biasa. Culture dia orang. Kalau tengok bangunan dia, diorang punya bangunan semua macam ni. Pattern-patternnya macam ni lah. So comelnya ada ni. So bangunan dia macam ni lah, lebih kurang petak-petak. Tak ada yang apa, cakap-cakap. Macam design dia yang pelik sikit lah, tak ada. Semua sama je. Kalau nak cari yang pelik-pelik tu ada, tapi bukan dekat sini. Gambar cantik. Nampak cantik guys. Masya dah sampai ni, sejuknya muka kita wak. Beku muka kita wak. Ya weh, tak payah buat facial dah. Kau tengok, dia keluar simpang. Tak berhenti weh. Etos boleh jadi dek. Tak berhenti ya. Kan boleh sampai kat belakang. Tadi dah jauh. Itu cantik, Masya Allah. Cantik sangat. So tu basikal semua one road. Dia tak ambil sudah dalam sudah. Oh, ni lah strawberry yang sedap tu kot, yang viral tu Kita ni macam-macam jenis strawberry dah try. Dah sepanjang pergi 2 wilayah ni, 2 strawberry aku dah try. Yang sedap yang mana? Yang sedap dekat sini. Tadi. Yang muda tu ke? Ya. Sedap. Tadi sedap. Manis. Betul. Dia a little bit manis. Alah. Potong dia orang. Kau nak terbalik benda ni? Aku tak nak. Kau nak terbalik seorang-seorang. Budak-budak ni merepek-repek. Kat sini sebab nak ambil view. Kita sedang naik basikal. Cantik sangat-sangat. Ada tuk-tuk, ada basikal. Ni basikal aku. Comel kan? Tengok sini. Bye-bye. Comel.
Ini je Ryan. Tengoklah betapa sweetnya. 到结束，也代表我一。 Jari dia macam tu tapi dia pakai iPad tau. Ha, kau tengok. Lawa. Dia pakai pad. Gambar dia semua lawa-lawa. Pandai cari duit. How that? Oh, maksudnya satu keping 5 kan? Yun. 5 yuan. Thank you so much, Shen. That's alright. Dadah. Beli gambar, cari pakcik ni. Very cantik. Ini dapat tak gambar? Oh, cantik Ayu ni. Okay, sekarang kita dekat Ancient Town waktu malam. So orang boleh tengok. Belah kanan ada. Belah kiri ada. Kita nak pergi cari kedai fish magnet. Katanya dekat sini lagi murah. So let's go. Sangat cantik waktu malam. Korang tengok dia menari. Korang tengok ni comel. Kita nak borong-borong. So dah ambil bakul, kita nak borong-borong. Ada fish magnet. Wow, amazing. So ni lah bangunan dia. Kalau kat fish magnet korang tengok kan, mesti banyak bangunan ni. Kat postcard macam tu. Pasal ada lorong.